Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, so hari ni hari Ahad pukul 8. Sebenarnya pukul 8 dah sepatutnya gerak, tapi ada 2-3 orang lagi tak sampai. Sekarang ni hari ni kita akan ride ZX6 dengan Z9. Tapi kalau korang tengok ni banyak Z9 kan, sebab ZX6 tak banyak. Dalam 3-4 orang je ZX6, tapi kebanyakannya Z9. So aku bawa motor aku Z650. Tak tahulah macam mana keadaan nanti. Kalau korang tengok nanti aku buat on board. Kalau tak, memang tak boleh kejar lah. Cuma rasanya kita ingatkan yang lain. Hari ni kita ride santai je, sebab ada AES lah semua kan. Tengok macam mana. Tak apa, kita relax je. Tempat aku tahu dah. Okay. So nanti aku update apa-apa hal. Alright, let's go. Next stop RR Plus Tinggi. So, diorang dah gerak dah. Biasalah aku sebagai cameraman memang air hujung lah. Ni ada ni ada yang Fuji 1000. Ni Ninja 1000 ni staff Kawasaki. Nanti dekat highway nanti aku akan off. Aku akan off kamera. Sebab yelah aku tak bawa SD card lebih. Laju gila diorang. Itulah bila ride Z9 itu ride 250 je. So tak laju sangat. Yang ni Z9, ZX6 memang laju lah, confirm je. Ada ambulans. Tayar. Tayar kilang, hati-hati. Nak kejar kah? Tunggu Icat kesempat 500 ni. Memang tak sempat nak kejar ni, diorang laju kot. Okay lah, hati aku rasa aku sambung nanti lah, kalau dah dapat kecap diorang. Okay, aku dari Sedang tadi sampai sekarang, sampai Pedas Linggi. Aku pasti lagi tak boleh catch up dengan dorang. Fine lah, dorang ZX6 dengan Z9. Tapi yang Marshall tu Versys 650. Ambil. Kau bawa berapa laju siap? Aku maintain 17, 18, 19 aku maintain. Gila lah. Gila lah. Lain macam diorang ni bawa motor. Macam mana bawa motor buat tahu lah. Allah penat. Motor naked ni tak penat bawa laju. Aku maintain 1718 tadi. 19 kadang-kadang.
Tapi tak ada kejar kat diorang. Memang dahsyat lah diorang. Macam mana boleh diorang. Kau buat 650 ni tau. Kau tak Zephyr dengan jauh kau tak? Aku sorang-sorang daripada Kajang sampai sini aku sorang kau tak? Ya. Isi minyak dulu Apa? Ha? Apa? Nasi minyak dulu kan mas semua? Aku tak nampak sisi minyak tu. Shell depan tu. Shell depan tu. Aku kena. Kau tak ya? Kau tak ya? Tak, satu bar pun tak turun. Aku dah 3-2 bar. Weh, korang maintain macam mana? Kau tak? Aku expect aku boleh kejar kau sebab kau pakai 650. Kau buat maintain pasal 9. Kau maintain. Tak ada, jauh dosa jauh. Zephyr dengan FT kan, diorang tak nak buat laju. Tak tahu lah, tapi ni aku kisah dengan Icat Aku kisah dengan Icat Sama bang, saya buat 2 bar bang. Kita pergi isi minyak lah ni. Masih dah mula lah.
nak kejar. Goyang. Oh, mantap. Oh, salah seorang daripada rider customer kita ni, dia duduk Melaka. Sanggup datang Serdang untuk ride sama-sama. Nice. Allahu Akbar. Oh, dia dah sediakan tempat untuk kita parking. Alright, kita dah sampai ke Pak Man Asam Pedas Pak Man. So semuanya laju-laju. Aku pakai 650 je. Aduh, nak kejar abang-abang kan. So kita mencekik dulu.